ya. Jadi macam mana Ustaz? Dia dalam hadis-hadis yang sahih, cuma ada tanda selepas berlaku lah. Bila berlaku waktu malam tu kita tak pasti. Ada hadis yang dikata malam tu sejuk, malam tu tenang, tu semua tu ada sebahagiannya hadis yang dhaif, tapi yang sahihnya kata Nabi SAW, bila berlaku Lailatul Qadar, esok tu pagi tu matahari dia agak malap sikit, dia tak berapa terang sangat, panas dia pun tak berapa sangat, kerana masa tu dikatakan para malaikat telah balik ke Baitul Izzah, balik ke langit. Sebab malam Al-Qadar ni semua malaikat turun, termasuk Jibril AS, sebab dia nak saksikan siapa lagi hamba-hamba Allah ni yang masih membaca Al-Quran, beribadat, sebab tugas dia menyampaikan wahyu. So dia turun ke dunia, dia nak tengok siapa yang masih teruskan lagi. Sebab Jibril dia turun setahun sekali saja pada malam Al-Qadar tersebut. Ada banyak ulama dia kata malam 27. Sebab ada satu formula dalam Quran yang Ibn Abbas bagi tahu, kalau kalimah Lailatul Qadar tu kita tulis ada 9 huruf, dan dalam surah Al-Qadar Lailatul Qadar tu diulang 3 kali. So 9 kali 3 bersamaan dengan 27 lah. Dan kalau dikira total ayat kalimah-kalimah dalam surah Al-Qadar tu ada 30 perkataan, dan kalimah salamun hiya tu bermaksud Lailatul Qadar juga yang berkedudukan di nombor 27. Ada sebagai ulama kata macam itulah. Jadi kata para ulama, dia sebenarnya kita tak tahu, dia mungkin beralih-alih, tapi paling kurang lah dia kata kalau malam 27 tu paling diharapkan lah berlaku malam Al-Qadar tu. Cumanya Allah Ta'ala ni dia maha adil lah. Sebab kita nanti kan ada orang kata kalau di Malaysia 27, di US malam berapa pula, di Mekah malam berapa pula. Jadi dah tak synchronize setiap malam tu kan. Jadi dikata dekat sini, kata para ulama, kita hidupkan je 10 malam yang akhir. Dan satu doa yang Nabi ajar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni tu. Tujuan doa tu walaupun dia doa tu ringkas, tapi kita ni kadang-kadang kita lost tuan-tuan. Kita tak tahu nak luahkan apa pada Allah Ta'ala. Cukup dengan doa tu, Allah bagi semua satu dalam kehidupan kita lah. Jadi saya kira malam Al-Qadar ni bukan paling utama apa tanda dia, tapi yang paling utama adakah kita bangun pada 10 malam yang akhir ni untuk beribadat kepada Allah SWT. Itu Allah tengok effort kita lah. Yang effort kita tu paling penting. Terima kasih Ustaz.